Amazing. Cantik. Lepas tu malu je. Parking kat bukit ni pun boleh kot. Darat. Wow. Hah? Rem kiri. Macam drive. Ni pengantin. Saya tak mandi lagi. Dia busuk. Saya dah mandi. Nampak tak tu? Cantik. Okay, bye. Tengok yang paling awal bye. Ni sini ada itik, ada ikan, ada kambing. Nasi putih ada, nasi kerabu ada. Nasi dagang. Ha? Kita orang boleh lepas makan. Weh, tinggal kereta. Tak tutup tingkap perempuan ni. Sebab dua-dua otak masih belum bangun lagi sebenarnya. Tengah malam tadi tak tidur. Okay, bye. Kita orang dah siap. Mana? Ni antara bridesmaid tak guna. Lambat. Yang kali datang pukul 12. Ni bridesmaid tak guna. Kita orang daripada 5.30 tak tidur. Ajar Mifa. Guna ni. Je macam tu. Weh, Umar dah bangun? Berak. Berak je berak. Tak payahlah weh. Kau. Sumpah. Kita orang cakap. Sumpah. Kau cakap aku 7 kan? Kau tahu tak Sumpah dia. aku nak tutup pagar tu. Jangan bagi Ifah masuk. Hai. Oh, letup. Ni nak masuk melodi. Masuk melodi, masuk melodi. Zaz. Kembali lagi kepada melodi. Okay, bagi wish sikit. Siapa pengantin baru? Kau. Member dia pengang. Selamat. Ana. Weh, Wak Kantin. So, melodi, TV3. Parent. Wak Kantin macam kartun. Kartun comel tak apa. Kau nak wahai saudara penuh cerita, melangkah dan santun menuju istana. Hadirin sekalian, dah senyum dah. inilah dia pertama kalinya Alif yang kini bergerak sebagai suami bersama-sama isteri di pentas pelaminan utama. Jadi sekali lagi ayo kita hadiahkan tepukan yang paling gemuruh buat Alif dan juga Najah. Tahniah Najah. Berseterusnya dipersilakan Nak duduk kat lasi Najah situ. untuk Makcik dia ramai menyampaikan situ. cincin di jari manis sang suami Lelaki tercinta tol. sebagai tanda aku terima Mana Tasha?
hingga ke hujung nyawa. Syah, Dipersilakan. tak payah nangis. Jangan nangis dulu tak Syah. Yang sentiasa menyeka air mata duka. Syed, berikan sepatah dua kata. Yang sentiasa Tahniah, welcome to the club. Pada ada kopi. Boleh jalan-jalan selalu. Yang sentiasa Apa? Boleh pergi jalan-jalan sebab ada banyak duit. anak-anak di sekolah. Ingat glamour kita. Orang kahwin kita kena pergi honeymoon. Ni orang single ni. Lampoi lah. Semestinya our best man of the day. Pada hari ini untuk bergambar bersama cikgu masa. Tanya. Okay, masa melodi, masa melodi. Sama ready. TV3. Kita sempurnakan Lip senyum sikit Lip. Weh bapak. Apa? Oh, ya je. Cry. Siapa ya, Syah? Okey dah. Lepas tu nanti nak 3 orang untuk cakap dalam video. Dengan warna ni lah. Weh suara dia sedap gila kan. Tino kau jatuh. Tino. Weh Ifah. Ada tiramisu. Apa? Cepat makan tiramisu. Aiskrim kau dah sampai? Tu. Weh. Tira apa weh? Ini ke main golf itu? Nampak macam berjambang ni dah. Cuba ni, dia dah ikut masa melodi. Weh, sensasi. Macam kena senyum weh. Senyum. Adam. Cik. Hei, senyum elok. Cantik. Najah dah kahwin sih. Kita naik kali ni. Ayah, pusing. Pusing. Mandi sabun. Oh. Macam romen lah.
beg rokok. Satu. Syah. Dan kini pada segi menjemput dan persilakan seluruh ahli keluarga pasangan pengantin lelaki. Main golf seperti seukur. Seluruh ahli keluarga rombongan. Main golf seperti seukur. Ayo sama-sama kita rapikan diri. Kita bertemu. Aman, aman. 1, 2, 3. Dah. Baik-baik je buat Faizal. Dah punya mainan dia. Oh, ada kat belakang. Oh, mana? Kat sana. Mana? Dekat tepi sana. Sampai suara dia sedap ah. Kita orang ke lepas tau. Cepat paskan aku pun. Cepat kan? Kau kena tengok juga cepat. Cepat. Takut menari kan? Takut ke depan ni. Saya menari. Deki. Bila single. Tasha, cepatlah lagu ni. Tak tahu. Weh, ni cikgu kan? Cikgu hati. Penyama. Malam ni pergi kerja. Rokok, datang rokok. Pak tarik. Wah. Sama. Pak rokok. Macam hati. Aku nak Duduk pun weh. Duduk. Ya, kita ada request lagu. Lek lagi sekali Lek. Lek sekali keris kau. Tunggang. Lek, tunggang. Baru kena. Baik ke? Ya. Cepat dah. Ya. Cepatlah. Awak kena sentuh. Sentuh je.
Sedap tak boleh popcorn. Sebab kita orang yang pack. Ada air tangan, air tangan teguh. Air belum. Wajahmu di mana-mana. Tasha, pemenang. Wah. Aimi. Ada tree. Oh. So cute. Cute, cute. Najak, mana atas Najak? Buatlah mak penantin. Mak pun ni. Kita tanya dia. Ayah nak cakap boleh? Ayah nak cakap boleh? Soalan boleh? Dia kat luar lah. Tanya dia. Sakit.